ikat slip ban. Korang ni penat lah. Korang kan nak cakap I nak slip ban hari ni. I nak lain sebab Asyik lepas rambut je. Okay. Like this. Korang nak gana kita orang ada flight. But can't tell you guys kita orang pergi which country. Nanti korang tengok story kita orang. Jerks with hoodie merah. Aku dah tukar 360 darjah. So tukar balik. Sumpah sekejap lagi pukul 6. Lepas tu pukul 7. Lepas tu pukul 8 movie dah start. Lepas tu kita dah tak sempat nak jalan-jalan kat OU tu. Dia bagi tahu. Okay lah, aku pakai macam ni. Guys, I hope you guys see the vision. Apa ni? Jangan tanya netizen nanti tak habis. So kita akan tanya Tata otak kan. Tak tanya. Wih. Kau. Wih, kena restrict. Tak buat apa-apa pun. Be please buka Wih, kipas. produk outside TikTok. Produk apa tah? Hoodie beli mana? Baju merah. Mana beli weh? Baju Kau tak ikat rambut ke Bi? tak. Kata nak lain. Ikatlah rambut. Dia yang nak ikat, dia nak suruh orang ikat sekali. Aku sampai slip. Macam okay. I will love you. Okay, I ikat macam ni, okay tak? Sana. I ikat macam ni, okay tak? Besar tau cermin ni. Jalan dah jembek orang balik kerja. Yang baju mana cuma pakai tudung mesti cantik. Ya Allah, tu orang dah pakai skirt, tiba suruh pakai tudung. Okay, korang slip back. Okay tak? Nampak lain sikit kan? Macam kan selalu. Atau baju ni I tak confirm lagi. Maybe I akan tukar je lagi. Betul slip back Betul I nak letak gel ni. Slip back ke tak? You do you bro. Isha, sumpah diam pasal baju tu. Sekejap lagi aku tukar. Sekarang ni rambut dulu. Now korang ni I dah buka dah je. Okay ke tak? Isha, aku tanya Isha lah. Isha, okay tak aku buat slip back? Sebab macam dah lama tak buat slip back. Kita asyik lepas je rambut boring kan? GG bro. Go. Ya, rambut okey. Macam ni okey. Kita nak letak gel ni. B, panaskan curler. Aku nak curl rambut. Sumpah lah. Tak, pakai je lah. Buat je lah lawa. Nanti aku dah buat rambut, kau curl rambut. Aku memang nak curl lah. Letak je baby. Lah kita fikir baju dulu, rambut ni sekejap lagi. Bro, play safe. Sebab Abi pakai baju apa ni? Aku dah set dah. I'm just gonna wear this. No, lepaskan cantik. Semua orang suruh kau lepaskan. So lepaskan je lah. Pakai oren, bukan selalu pakai oren. Yeah, match with my phone. Okay, kurang. Orang dah tak nak pakai seksi-seksi. Masalahnya baju apa je ada. Oren cantik. Okay, jap. Takut nampak gemuk. Kalau nampak gemuk tak nak pakai. What's wrong with that bitch? Hi. I'll never hurt you. I will never hurt you. Mesti lupa. Tapi kalau pakai Masya pakai accessories. Oh, B. Give me your earring. No.
nampak gemuk lah. Tak suka. Dah suruh Papa Hudi tadi nak dengar sangat cakap netizen ni. Diorang ni bukan betul pun. Ni Sorry. dalam ni Guys, I look dead as fat right now. Kan cari seluar lain kan. Seluar ni sumpah seluar Marsha. I feel so Bra, aku beli seluar tu sebab dia ketat kat buntut. So macam, faham tak? So like, faham tak? Sumpah kita kalau buat live dia jadi lagi lambat tau. Nak habis. Weh, sumpah kau dah siap. The fuck semua belum. Kau dah nak siap lah tu. Kau dah tahu nak pakai baju apa. B, tolonglah aku nak buat rambut. Buatlah. Panaskan lah sendiri. Wih, sekejap ni Semua tu kat bawah kaki kau tu je. pakai shorts lah. Oh my god. What's wrong with you guys? Dah okey lah. Oh, sorry. I see wrong something. Okay, so rambut sekarang ni. Terus batas. Aku harap Isha dah keluar. Kau tak nanti dia marah aku pakai baju ni. Sebab aku dah pilih-pilih dari tadi. Lelah aku pakai baju ni juga. Apa yang seluar je? Masya dah tukar seluar. Isha lagi. Dia membuatkan aku rasa nak tukar. Lepas tu nanti aku pakai balik. Iris ke rambut. Bosan lah ke rambut. Ui, sekejap lagi ambil masa lagi lama Iris. Dah Iris, jom je. Iris pakai hoodie biru tadi. Kalau macam tu biar aku try baju dia tadi. Dah Bi, jom je. Bak hoodie biru kau tu. Jom. Sabarlah. Saya nak ke. Tak ke. Listen to me. Okay, kita try. I tak tahu lah kenapa Tuhan kan cipta I ni like perfect. I don't know what's wrong with me. Oh my god. God's favorite. Pelik. Wih, Nanti dia tengok aku betul-betul kejam. pick me, wih. Tapi betul lah, memang Tuhan cipta aku cantik. Nanti orang ingat betul-betul perangai aku. Okay, wih. Okay. Wih. Macam pernah tengok tak? Oh my god, perfect like me. Dia kan confident guys. Like, no. Yang tak perfect gigi je sebab ada taring tiba-tiba dua kat depan ni. Ingat Pontianak tu. Tapi still perfect. No need zip. Apa, baju ke? Like, God's Like favorite. you and I. Weh, kita orang belum makan lagi guys. Lapar. Dia nak belanja kita orang makan tak? Ih. Macam apa? Sumpah kita macam budak-budak TRX. Nampak tak kan? Kesian Isha. Sorry Isha, aku tak ada baju Lah, lain. back to square one balik. Weh, mesti dia macam tengok live kita. Lepas tu dah keluar, lepas tu masuk-masuk. Sama balik. Sorry lah. Ada back to square one tak ni dah lain tau. Dalam ada baju lain. Weh, dah pukul 5 weh. Jejak Weh. last lah. Sama ada lepas ataupun slip bag. Nyesal pula buat live. Tak tahu pula Iris ni selembab ini. Dah lah, Ella. Sumpah. Kalau tak nanti aku lagi stres. Sumpah aku macam stres sangat sekarang ni. Macam nak tengok. Dari I belum balik office till I dah dalam kereta. Weh, korang janganlah buat kita orang rasa macam